Agak-agak kan nak dapat Best Brand Award ni susah ke senang? Susah ke abang? Sebab tu hanya company yang selected saja terpilih untuk setiap tahun agak abang. Tapi memang susah. Lagi-lagi kita punya SME kan. Tapi Alhamdulillah berkat dedikasi bos kita dan puan, berjaya bawa nama Dian Signature sampailah ke tahap ini. Sampailah kita diiktiraf oleh brand laureate ni akak abang. Dan Alhamdulillah kalau akak abang masuk dalam galeri kita, boleh nampak ini hasil, bukan hasil pertama, tapi hasil daripada air tangan bos kita sendiri akak abang. Daripada segi design of course lah, tapi dari segi pembuatan pun bukan staff kita yang buat, tapi bos kita sendiri yang buat. Ini orang kata VIP Premier punya. Kalau akak abang masuk galeri kita memang akan nampak terus ini first. Datang dengan texture dia dekat sikit. Texture dia lain sikit daripada Emilia series yang lain-lain yang kat dalam tu. Dia first edition sampai third edition. Yang ni dia lebih premier, lebih VIP. Dan kalau akak abang nakkan satu macam ni kat rumah pun, bos kita sendiri yang akan luangkan masa akan buat sendiri item akak abang tu. Sebab tu ni special sikit, VIP Premier. Jadi akak abang jangan lepaskan peluang. Untuk item dalam galeri kita pun kita nak bagi potongan sehingga 50%. Untuk item untuk yang special walk-in dan yang set appointment, jangan lupa voucher RM500 boleh guna shopping dalam galeri kita akak abang. Jadi tunggu apa lagi, minggu akhir grand launching ni terus datang galeri kita, okey? Ingat nak cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi ramalan kalimah apa-apa Allah nombor 1.